Apa awak nak buat? Sekejap, ya. Simbe, jangan pergi. Bahayalah. Apa? Simbe tu berani juga ya. Cik Misin, ini bukannya masa untuk fikir semua tu. Dinosin lah. Dah selesai. Simbe. Mana anjing tu? Dia dapat tak tidur lepas makan dangko yang ada ubat tidur tu. Macam mana awak bagi dia makan? Kan anjing ni akan gigit siapa saja yang balik pada dia makanan. Itu senang aja. Mula-mula tentang dangko yang saya nak bagi anjing tu. Ini adalah makanan ikan. Jadi anjing tu ingat ianya makanan ikan. Dia pun taklah bagi perhatian sangat. Dari situ... Alamak, tangan saya licin lah. Macam tu lah ceritanya. Simbe, cepatlah ke sini. Kenapa dia kira maru? Apa yang dah jadi? Saya nampak ada orang buang air merata lah. Dan taruh, ini bukan masanya untuk bergurau. Dia ni lah Uci Kenji. Buruknya perangai awak. Nak tahu saya lah Uci Kenji. Kenapa tiba-tiba terlanggar batu ni? Saya belum habis buang air lagi. Janganlah buang air ke halaman rumah sendiri. Yang sebenarnya saya takut nak ketandas malam-malam. Tak faham betul lah dengan dia ni. Buang air kat luar lagi bahaya dari ditandas dalam rumah. Janganlah faham benda yang pelik-pelik. Boleh saya tahu awak semua ni siapa? Peronda lah. Ada masalah ke? Kalau betul awak ni peronda, awak berdua kenalah pergi buat kerja. Sebenarnya memang dari tadi lagi saya dah nak balik rumah lah. Tapi tiba-tiba ternampak ada orang buang air. Apa nak buat? Habis tu apa yang peronda tu nak buat dengan saya? Apa lagi bagilah ikan emas tu. Terkejut saya tengok muka awak tu. Sungguh kurang sopan. Jangan bawa masa lagi. Keluarkan ikan emas import tu cepat. Awak jangan nak mimpi lah. Ikan emas saya tu mahal dan istimewa sekali tau. Makanannya aja kalau awak dengar memang mahal. Dengan kata lain ianya harta yang hidup. Jangan mimpilah awak nak dapatkan ikan emas tu. Aduh, apa hal tiba-tiba ni? Sebab ada orang macam awak ni lah rakyat tak dapat hidup dengan senang tau. Ingat senang-senang saya nak serahkan ikan emas tu pada awak semua. Nampak garang tapi buang air merata tempat. Kalau ia pun janganlah besar-besarkan perkara macam tu. Malulah saya. Nampak macam mana? Dah benda tu betul kan? Kalau saya tiup karang-karang laut ni. Ninja-ninja yang jaga ikan emas tu akan datang ke sini dengan segera tau. Simbe! Bagus Simbe, awak hebat. Ya betul Simbe, bagus. Salah, saya terjatuh tadi tu. Kita kejutkan dia dan suruh dia bawa kita hingga ke bilik ikan emas tu berada. Tapi macam mana kejutkan dia? Serahkan pada saya. Simbe, sedia? Baik. Sedia? 1, 2, jom kita pergi. Inilah tempat ikan emas tu. Kenapa teruk sangat? Janganlah terkejut ya. Dia kata jangan terkejut lah. Kan kegelak kat dalam tu. Betul ke ada ikan emas ni? Jemputlah masuk ke dalam dan cubalah periksa. Baiklah, saya cuba masuk ke dalam. Jangan kira marah, mungkin ianya perangkap. Rantaro, kalau tak masuk kandang harimau, macam mana nak dapatkannya? Apa maksud awak? Faham maksudnya pun masalah masih lagi belum selesai. Tak fahamlah. Cik Mesin cakap apa ni? Kami susah nak faham maksudnya lah. Donosin lah. Awak semua saya cakap benda yang bukan-bukan aja. Tengoklah budak kepala besar tu dah masuk ke dalam pun. Simbe? Baik, jom kita ikut dia. Ya.
Simbe! Simbe, mana awak? Oi! Saya tak sinilah. Apa awak buat ni? Gelaplah, saya takut. Janganlah masuk seorang-seorang tadi. Mana perginya Encik Mesin? Saya ada kat sini lah. Kenapa menjerit ni? Apa tu? Tu dalam bekas tu ada ikan emas yang dimaksudkannya tak? Jumpa ikan emas? Yeay! Abang mereka ni takutlah. Kalau awak semua nak tahu, inilah ninja-ninja yang bekerja sambilan menjaga ikan emas kesayangan saya tu. Kerja sambilan? Gaji sejam berapa? Ada cuti? Ada makan? Ada kesenangan? Ini baru. Tak adalah. Sebenarnya perkara ni kenalah bagi tahu betul-betul. Ini bukannya masa untuk buat kerja sambilan. Kawan-kawan awak dalam bahaya. Kita dah terkena. Encik Mei! Dinosin lah. Encik Mesin, Buatlah sesuatu! macam mana kalau kita baling bola api? Tak boleh, tak boleh. Simbe dan Encik Mesin dah tertangkap. Ikan mas pula akan bertaburan nanti. Betul juga tu. Mana boleh biarkan ikan emas tu bertaburan? Kirimaru, apa yang awak cakap tadi tu? Saya rasa macam ada yang tak kena lah. Pekerja-pekerja sambilan semua, cepatlah kerjakan betul-betul lagi 2 orang yang tinggal ni. Kerjakan! Ya, kita kerjakan dia. Aduh! Oh ya. Awak tahu tak? Orang kata tuan punya tempat ni kedekut dan suka tindak duit gaji pekerja sambilan. Apa? Tindakan gaji pekerja sambilan? Betul ke ni? Oi, apa yang awak bising-bising sangat ni, ya? Ini ke? Apa dia? Inilah teknik Fumaru. Mereka kelirukan musuh dengan bagi tahu cerita-cerita bohong atau gosip yang panas-panas, tahu? Oh, macam tu. Saya pun dengar cerita tu juga. Tuan punya kediaman ni kedekut betul tau. Dia ada kumpul banyak duit shilling, nak tahu tak? Awak pun apa kurangnya, kan? Ya ke? Saya pernah bagi tahu, tuan punya kediaman ni suka potong gaji orang. Kadang-kadang tak bayar langsung pun ada. Apa? Tak bayar gaji? Kalau macam ni tak boleh dimaafkan. Awak marah pun tak boleh nak buat apa. Kata-kata mereka tak boleh dipercayai. Awak jangan mudah terpedaya. Apa ni? Apa awak semua buat ni, ha? Cepat tangkap dan kerjakan budak berdua tu. Kenapa tengok macam tu? Ada apa-apa yang awak nak bagi tahu ke? Bagilah gaji kami dulu. Hujung bulan nanti saya bayarlah. Tuan, kami nak berhenti kerja. Jangan cuba halang kami. Oi, nantilah dulu. Janganlah pergi lagi. Takkanlah dengar je cerita bukan-bukan dah nak berhenti kerja pula. Sabarlah dulu. Macam mana Uci Kinji? Inilah teknik Fumaru kami kalau nak tahu. Yang penting sekarang ikan emas. Kacau betul lah dia ni. Kenapa Kirimaru? Ikan emas seekor pun tak ada. Tak mungkin. Macam mana boleh tak ada seekor pun ikan emas saya yang comel tu dekat dalam ni? Kenapa ni? Patutnya kami yang tanya tu. Oh ya, ninja yang berhenti kerja tu bawa lari ikan emas sebagai ganti duit gaji mereka. Apa? Kita mesti dapatkannya semula. Ya. Yeah.